Aku tak tahu lah. Aku baru sampai sini kan. Jadi aku pusing-pusing dekat area sini. Aku nampak ada satu lagi. Aku rasa ini dia punya structure cabling. Dia keluar kat mana aku tak tahu kan. Lepas tu aku jalan-jalan. Aku dengar dia punya bunyi. Kau dengar lah sendiri. Begitulah keadaan structure cabling di Mentari Court kan. Mentari Court ni structure cabling kan. Kau tengoklah sendiri kan. Yelah dia nak implement bank Islam katanya kan. Yelah kan. Percaya sangat lah tu kan. Aku pun malas nak layan orang gila kat situ kan. Ramai orang gila duduk di situ kan. Kalau tak sakit mental, sakit otak kan. Tu pagi-pagi lagi aku dah cuba cari ketenangan dekat tempat shopping complex dengan harap-harap dapat bawa balik girlfriend lah kan.